Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia dari TVPSS SMK Kota. Melaporkan dari dataran pintu masuk SMK Kota. Lokasi berlangsungnya kejohanan Merentah Selesa peringkat SMK Kota 2026. Jom kita sama-sama saksikan video yang akan dipaparkan. Pada jam 8 pagi, semua peserta telah menyertai aktiviti senam aerobik sebagai persediaan fizikal sebelum acara utama. Suasana kelihatan meriah dengan penlibatan aktif murid serta guru yang bersama-sama memeriahkan program ini. Seterusnya, pada jam 8.30 pagi, acara larian merentas desa telah dimulakan melibatkan pelbagai kategori iaitu PPKI, lelaki dan perempuan kategori tingkatan 1 hingga tingkatan 5 serta kategori terbuka. Para peserta menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi serta daya saing yang sihat sepanjang larian berlangsung. Acara larian dijangka tamat sekitar jam 10 pagi, diikuti dengan rehat dan persiapan bagi majlis penutup. Kemuncak program diteruskan dengan majlis penutup pada jam 11.30 pagi yang dimulakan dengan bacaan doa, diikuti ucapan perasmian penutup oleh Pengetua SMK Kota Tuan Haji Nur Zamani bin Ismail serta penyampaian hadiah kepada para pemenang dan cenderahati kepada perasmi iaitu Pengetua SMK Kota. Selesailah sudah program Parlimentar Desa SMK Kota. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulharith dari TVPSS SMK Kota. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Wan Muhammad Syakir Ikram dari kelas 3 dedikasi. Okey, soalan pertama. Apakah pengalaman menarik sepanjang program kali ini? Pengalaman yang terbaik, saya dapat nombor 1. Assalamualaikum cikgu. Saya Muhammad Zulharith dari TVPSS. Boleh cikgu memperkenalkan diri? Okey, saya Puan Noraida binti Mat Idrus, penolong kanan SMK Kota yang merangkap pengurus kejohanan untuk merentas desa pada hari ini. Ya. Soalan pertama, apakah objektif program pada hari ini? Okey. Program kita pada hari ini merentas desa, sebenarnya kita nak bagi peluang kepada murid-murid kita ni ada semangat kesukanan, ya, membina karakter yang kita boleh jadikan diri kita ni ada bakat-bakat yang perlu kita tonjolkan, dan terutama acara larian lah kalau merentas desa untuk jarak jauh. Jadi daripada program merentas desa ini kita dapat mencari bakat-bakat untuk kita ketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, peringkat PPD, peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Okey, terima kasih cikgu. Okay. Kejohanan Merentas Desa peringkat SMK Kota 2026 telah berlangsung dengan jayanya. Sekian daripada saya, Dia dari TVPSS SMK Kota. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye.